Datang ke Lubuk Continental, kereta Mercedes, BMW dan Volkswagen. Let's go! Assalamualaikum tuan-tuan dan selamat pagi. Hari ini saya nak review ada kereta Mercedes, BMW, Volkswagen, Peugeot. Kereta-kereta bermula daripada harga RM10,000 saja tuan-tuan. Cash deal, siap Puspakom, siap tukar nama. Okey, harga yang saya sebut ni dah siap tukar nama, siap Puspakom, bermakna tuan kena bayar insurans dengan road tax saja. Okey, yang pertama saya ada Volkswagen CC. Yang ni enjin 1.8 tahun 2013. Yang ni saya nak jual dengan harga RM18,800 saja tuan-tuan. Yang ni frameless window. Okey, kemudian saya ada Mercedes-Benz W207 tuan-tuan. Yang ini E250 enjin 1.8. Okey, yang ni ada dua pintu saja, two door. Memang sangat sporty. Yang ni saya nak jual dengan harga RM39,800 saja tuan-tuan. Okey, kemudian saya ada Mercedes S-Class. Yang ini Mercedes-Benz S300L, enjin 3.0 V6 tuan-tuan. Yang ni memang selesa. Saya nak jual dengan harga RM17,800 saja tuan-tuan. Okey. Kemudian, okey, tengok yang ni dulu. Yang ini Volkswagen MK5 tuan-tuan, MK5 GTI. Okey. Yang ini saya nak jual dengan harga RM25,800 saja tuan-tuan. Okey. Yang mana tuan-tuan nak tahu detail lebih boleh terus hubungi saya, okey. Yang ini Mercedes-Benz W212 E200 tuan-tuan. Yang ini saya nak jual dengan harga RM29,800. Yang ni tak silap saya tahun 2011. Okey, kemudian saya ada Mercedes-Benz E250. Yang ni spek tinggi sikit, dia ada panoramic roof. Yang ni tak silap saya tahun 2012. Okey. Yang ini saya nak jual dengan harga RM35,800. Okey, kemudian saya ada BMW E90. Yang ini performance memang cun tuan-tuan. 325i, dia pakai enjin N52 NA, bukan turbo. 325i 2.5 saja cc dia, tahun 2012. Yang ni saya nak jual RM18,800. Okey, kalau tuan nak nampak kereta yang handsome sikit, gas sikit, boleh ambil Range Rover Evoque. Yang ini tahun 2015, enjin 2000 cc. Yang ni saya nak jual dengan harga RM54,800 saja. Okey tuan-tuan, yang ni saya nak offer kat tuan-tuan RM10,800. Yang ini BMW E60, E60, okey. E60 525i, enjin 2.5 tuan-tuan. Okey, tahun 2006, RM10,800. Yang ini pun, kereta ni memang macam limo lah tuan-tuan. Yang ni 7 series punya BMW. BMW 740Li dia panggil. Okey, yang ni tahun 2009, enjin 3.0. Saya nak jual dengan harga bukan RM30,000, bukan RM25,000, RM22,800 saja tuan-tuan. Siapa cepat dia dapat. Okey. Kemudian saya ada Lexus RX 350. Yang ini dia dah facelift punya. Okey. Enjin 3.5 tahun 2013 tuan-tuan. Yang ni saya nak jual dengan harga RM49,800 saja. Alright. Harga-harga saya sebut tu insya-Allah boleh nego sikit lagi tuan-tuan. Okey. Kemudian saya ada BMW E60. Yang ini 523i 2.5 tahun 2007. Yang ni saya nak jual dengan harga RM15,800 sahaja. Okey, bukan itu saja tuan-tuan. Yang ini Lexus pun saya ada lagi satu. Ini Lexus RX 350 tahun 2013, 3.5 juga. Yang ni condition dia lebih cantik sikit lah. Yang ni saya nak jual dengan harga RM57,800 sahaja. Okey, kemudian saya ada BMW E90 320i 2.0 tahun 2010. Yang ni owner lama dia dah convert body kit M3 tuan-tuan depan dia. Okey, yang ni saya nak jual dengan harga RM14,800 as is jalan. Okey. Kemudian saya ada BMW X6. Yang ini X-Drive 30D tuan-tuan. Yang ni dia pakai diesel. Okey, engine 3.0 memang sangat powerful, torque sangat tinggi. Yang ni saya nak jual dengan harga RM24,800 sahaja. Okey tuan-tuan, jom kita tengok lagi kat belakang saya ada banyak lagi kereta tuan-tuan. BMW ada, Peugeot ada, Mercedes pun ada. Ada lagi Mercedes yang 10,000 tuan-tuan, ada. Yang ini Mercedes-Benz E300 W211 engine 3.0. Okey, yang ni tak silap saya tahun 2006. Yang ni saya nak jual dengan harga RM9,800 saja tuan-tuan. Okey. Yang ini pula, yang ni yang facelift punya, yang ni W211 E230 engine 2.5 V6 tahun 2008. Yang ni saya nak jual dengan harga RM17,800 saja. Okey, bukan itu saja, saya ada yang ni. Yang ini sudah jual tuan-tuan. Okey.
Kemudian yang ini Mercedes-Benz W211 E230, tetapi yang ini tahun 2009 saya nak jual dengan harga 18,800 saja tuan-tuan. Okey. Siapa yang nak engine rendah, saya ada Mercedes-Benz W211 E200 kompresor, engine 1.8. Yang ini tahun 2007 tuan-tuan, 16,800 saja. Yang ini dah facelift. Okey. Okey, BMW 5 Series saya ada lagi satu. Yang ini BMW E60 525i 2.5 tahun 2006 tuan-tuan. Yang ini saya nak jual dengan harga 14,800 saja. Okey, sekarang kita pergi ke C-Class. Ini Mercedes-Benz W204 C200 kompresor. Okey, yang ini saya nak jual harga 18,800. Ini pun sama juga, C200 kompresor tahun 2011 nak jual 18,800. Okey, Peugeot. Saya ada Peugeot sekarang tuan, baru masuk. Peugeot 508 1.6 tahun 2012. Yang ini saya nak jual dengan harga 11,800. Okey tuan-tuan, yang ini yang Mercedes W204 tetapi yang facelift punya tuan-tuan. Elegant spec C200 CGI 1.8. Okey, dia dah pakai CGI punya engine, bukan yang kompresor, engine baru sikit. Yang ni saya nak jual harga 26,800. Okey. Yang ini pula Mercedes-Benz W212 E300 3.0 V6 tuan-tuan, tahun 2011. Ini saya nak jual 26,800 saja. Okey. Yang ini pun sudah jual, BMW X6. Okey, yang ini saya nak jual murah-murah saja tuan-tuan. Yang ini Mercedes-Benz W204 C180 kompresor SE tuan-tuan. Yang ini tahun 2008 tuan-tuan, 17,800 saja. Yang ini memang condition cantik. Alright. Yang ini berapa? Ini C180. Yang ini pun 17,8 tahun. Kemudian saya ada Mercedes-Benz W204 C180 tahun 2011, tak silap saya. Yang ni pun saya nak jual 17,800 saja. Okey, yang ini pula Mercedes-Benz W204 C200, yang ini CGI 1.8 tahun 2011. Yang ni saya nak jual dengan harga 20,800 saja tuan-tuan. Okey. Siapa yang minat kereta Mercedes mata kacang, saya ada. Ini C-Class W204 C180 kompresor tahun 2006. Yang ni saya nak jual dengan harga 12,800. Okey. Ni berapa ah? $11,800 C230. Okey, yang ini yang ini pula Mercedes-Benz W203 C230. Okey, yang ni engine 2.5 kompresor. Yang ini tahun 2006 tak silap saya. Yang ni nak jual dengan harga 11,800 saja. Okey. Kemudian saya ada dua-dua ni BMW E46 325i tuan-tuan, 2.5. Yang ni engine dia memang masa zaman-zaman dia, kereta ni memang engine yang paling best lah bawa. Yang ni harga dia 14,800. Okey. Kemudian saya ada BMW X1. Yang ini. Ini bro. Yang ni BMW X1. Okey, yang ni X1 engine 2.0 S-Drive 18i. Yang ni saya nak jual harga 22,800. Okey. Yang ini pula Lexus RX 350 3.5 tahun 2011. Yang ni saya nak jual harga 38,800. Okey. Lexus ada lagi satu, sama juga 2011. Yang ni pun 38,800. Kemudian saya ada BMW X5. Yang ni 3.0 diesel punya engine tuan-tuan, 9,800. Okey. Kemudian saya ada ni. Yang ini sudah jual, BMW F10. Okey, kemudian saya ada Mercedes-Benz W212 E200. Yang ini CGI juga tuan-tuan, tahun 2012, 7 speed. Yang ni saya nak jual dengan harga 29,800 saja. Siapa minat MK6, saya ada MK6. Ni condition pun cantik juga, body dia semua masih berkilat. Yang ini Volkswagen Golf TSI 1.6 tahun 2013, tak silap saya. Yang ini saya nak jual dengan harga 22,800 saja tuan-tuan. Okey.
Siapa yang nak baru sikit, BMW yang baru sikit SUV, saya ada BMW X5. Yang ni X-Drive 40e tuan-tuan, engine 2.0 hybrid petrol. Okey, yang ni saya nak jual dengan harga 60,800 saja tuan-tuan, tahun 2017. Okey. Kemudian saya ada Land Rover. Yang ini Land Rover Freelander 2 tuan-tuan, diesel. Engine 2.0, yang ni saya nak jual dengan harga, yang ni tahun 2014. Yang ni saya nak jual dengan harga 24,800. Okey, Lexus yang hybrid pun saya ada juga. Yang ni jimat minyak sikit, Lexus RX 450H 3.5. Yang ni saya nak jual dengan harga 35,800 saja. Okey tuan-tuan, lagi satu S-Class pun saya ada. Yang ni baru masuk S350. Okey, yang ni tak silap saya tahun 2011. Yang ni tahun 2008, saya nak jual dengan harga 18,800 saja tuan-tuan. Okey. Kemudian saya ada Volkswagen CC. Yang ini tahun 2013, engine 1.8. Yang ni saya nak jual dengan harga 18,800 saja tuan-tuan. Okey tuan-tuan, semua kereta tu nak dekat 50 unit saya tunjuk kat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak datang, boleh datang kat Rawang. Kat sini panas sikit. Kalau tuan boleh datang bawa payung siap-siap, lagi better tuan-tuan. Lagi sedap, kita boleh tengok semua kereta. Kalau tuan minat dengan kereta-kereta saya tunjuk ni, boleh hubungi saya 016 905 1567. Amiruddin Rat Motoring. Assalamualaikum.